Okey, hari ni kita nak pecahkan satu kes rasuah yang memang besar. Kita cakap pasal dana awam lebih 1 bilion ringgit tau. Kita akan guna kronologi rasmi SPRM untuk tengok sendiri ke mana duit ni pergi, apa tuduhan yang dibuat dan apa status kes ni sekarang. Jom, kita mula. Yang ni lah dia. Ini kronologi rasmi dari SPRM sendiri. Anggap je ni macam peta jalan kita untuk faham kes ni. Jom kita guna infografik ini untuk bedah setiap fasa. Dari mana puncanya sampailah ke status pendakwaan hari ini. Semuanya bermula dengan angka yang susah nak bayangkan. 1.3 bilion. Ini bukan nombor biasa ya. Ini adalah jumlah pembiayaan sukuk atau bond cara Islamik yang diluluskan untuk satu projek lebuh raya mega. Dan dari sinilah segalanya mula jadi tak kena. Persoalan utamanya, macam mana dana sebesar ni boleh diselewengkan? Apa yang sebenarnya terjadi? Okey, untuk faham, kita kena patah balik ke permulaan cerita ni dan tengok apa dakwaan yang dibuat. Kalau kita tengok garis masa SPRM ni, antara tahun 2015 hingga 2019, di sinilah drama sebenar berlaku. Duit 1.3 bilion tu dikeluarkan sikit-sikit, tapi dakwaannya ia berdasarkan tuntutan palsu. Kesannya, bila duit dah habis dikeluarkan, projek tu gagal, langsung tak menjadi. Petikan dari SPRM ni, inilah jantung kes ni. Duit keluar bukan sebab kerja dah siap, tapi sebab ada tuntutan palsu. Dengan kata lain, ia dakwaan penipuan. Inilah asas kepada keseluruhan siasatan mereka. Okey, sekarang kita masuk bahagian paling penting dalam mana-mana siasatan kewangan. Orang kata, follow the money. Jom kita tengok macam mana penyiasat buat kerja detektif, jejak setiap sen duit ni pergi ke mana. Siasatan ni ada 3 langkah besar. Mula-mula, siasatan rasmi dibuka. Lepas tu, mereka terus beku dan rampas aset dalam Malaysia. Tapi, ia tak berhenti kat situ. Skop siasatan diperluaskan ke luar negara untuk buru aset yang mungkin dah terbang ke tempat lain. Dan bila cakap pasal rampasan dalam negara, bukan calang-calang barang. Kita cakap pasal rumah-rumah mewah, kereta-kereta mahal, barang kemas yang berkilau dan sudah tentu duit tunai. Semuanya dipercayai hasil daripada dana yang diselewengkan tu. Dan kalau kita jumlahkan semua nilai aset yang dirampas kat Malaysia je, nilainya mencecah 156 juta. Banyak tu. Ini baru dalam negara. Dari sini pun kita dah boleh nampak betapa besarnya skala kes ni. Tapi cerita tak habis kat situ. Jejak wang ni dah travel ke luar negara. Penyiasat berjaya kesan lebih 15 juta ringgit lagi aset di peringkat antarabangsa. Ini jelas menunjukkan jenayah kewangan sekarang ni tak ada sempadan dan kerjasama global tu memang penting sangat. So, dah ikut duit, dah rampas aset. Lepas tu apa jadi? Apakah tindakan undang-undang yang diambil? Jom kita tengok siapa yang kena dakwa dan atas tuduhan apa. Menariknya, siasatan ni pecah kepada 2 kumpulan. Ada 3 orang yang kena tuduhan paling berat, pecah amanah dan pengubahan wang haram. Mereka ni tak mengaku salah. Lagi 4 orang pula, mereka kena tuduhan lebih ringan, gagal lapor rasuah dan mereka mengaku bersalah. 2 nasib yang berbeza. Sekarang, tengok nombor ni. Dekat 1.6 bilion. Ini nilai yang dikaitkan dengan pertuduhan 3 individu utama tu. Kejap, kan tadi pembiayaan asal 1.3 bilion. Kenapa nombor ni lagi besar? Ini menunjukkan betapa berselirat dan kompleksnya transaksi kewangan yang terlibat dalam siasatan. Okey, sekarang kita sampai ke bahagian status terkini. Apa jadi pada mereka yang didakwa? Di sinilah kita nampak perbezaan yang sangat jelas antara 2 kumpulan tadi. Untuk 4 orang yang mengaku salah tu, setiap seorang didenda RM100,000. Penting untuk kita faham, kesalahan mereka bukan sebab ambil rasuah, tapi sebab mereka tahu ada rasuah berlaku tapi tak laporkan. Di bawah undang-undang kita, itu satu kesalahan. Selain kena denda, ada satu lagi proses yang dipanggil lucut hak. Apa tu? Senang cerita, ini bermaksud kerajaan ambil balik secara kekal apa-apa aset atau duit yang didapati dari sumber jenayah. Kiranya tak boleh simpanlah hasil haram tu. Dan daripada kumpulan yang mengaku salah ni, inilah jumlah yang berjaya kerajaan dapatkan balik melalui lucut hak, lebih kurang 3.4 juta. Sekarang, cuba kita bandingkan nombor ni dengan 1.3 bilion yang asal tu. Jauh beza kan? Ini baru secebis sahaja.
Carta ni tunjuk dengan jelas perbezaan tu. Tengok bar yang mewakili jumlah pertuduhan. Tinggi sampai ke langit kan? Lepas tu tengok bar untuk wang yang dah dilucut hak. Kecil je kat bawah. Jurang ni sangat besar dan ia tunjukkan yang kes ni masih jauh dari selesai. Terutamanya bab nak dapatkan balik duit. Jadi, apa yang kita boleh belajar dari kes ni? Satu benda yang pasti, membantras jenayah keuangan macam ni memang sangat-sangat susah. Nak siasat dan dakwa tu satu hal, tapi nak dapatkan balik semua duit yang hilang, itu cabaran yang lagi besar. Nampak macam senang je duit tu lesap, tapi nak bawa balik bukan main payah. Jadi persoalannya, dengan jenayah yang makin canggih ni, apa langkah kita seterusnya?